kita bercakap tentang kesuburan, bagaimana pula contoh orang yang kita nak kena rancang kehamilan tu? Mungkin doktor boleh explain in a simple way beberapa jenis yang pesakit boleh dapatkan untuk merancang macam tu. Perancang satu nak tahu pasal orang yang kategori macam mana yang perlu merancang kan. Okay, usually siapa yang perlu merancang? Siapa yang perlu merancang? Okay, usually yang bukan nak kata high risk pregnancy. Dia high risk pregnancy means dah 35 tahun. Lepas tu dia ada segala macam jenis penyakit. Ada yang tak terkawal lah maksud saya. Penyakit kencing manis yang tak terkawal, darah tinggi yang tak terkawal, dan also BMI yang tinggi lah. So tiga-tiga ni akan membahayakan nyawa ibu kalau dia pregnant. So tak kira umur berapa pun, kalau dia dah ada penyakit tu macam tu lah. Betul, setuju. Sebab bila once dah ada dan tak terkawal, bila pregnancy ni dia akan menggunakan segala, makan mengerjakan kita punya badan ni akan bekerja 3-4 kali ganda lebih kuat. So bila dia ada penyakit-penyakit yang masalah macam ni dan tak terkawal, dia ada risiko untuk lead to death lah kalau tak jaga. So this kind of patient kita akan sarankan untuk ambil perancang lah. Ataupun biasanya kawalkan penyakit dulu lah. Bagi kawalan pada penyakit ni, maknanya boleh jadi ubat, dia kena exercise, dia kurangkan berat badan, baru dia boleh mengandung. Tapi let's say lah, kalau mengandung juga, dia memang kena ada follow up pakar lah. Pakar akan bagi ubat. Dia bukan tak boleh mengandung, boleh. Cuma risiko tu ada. So risiko ni memang kena, kadang-kadang tu pakar kena tengok dan kena optimizekan ubat dia lah. Tapi boleh jadi kes-kes contohnya bayi meninggal dalam kandungan tu, boleh je terjadi je. Disebabkan oleh penyakit tu. Penyakit tu boleh. So kena macam mana, it's not as simple as pregnant tu macam dah 9 bulan dah keluar baby. Tak. Sebenarnya dia dah satu journey yang sebenarnya membahayakan nyawa jugalah nak katanya. Risiko yang tinggi. Betul. Betul. Kan? It's a risk. Okay, jadi tu antara siapa yang perlu dapatkan kan. Jadi step awal, step untuk kita merancang kehamilan tu, antara pilihan yang boleh patient pilih. Pilihan. Antaranya ada ubat-ubat makan lah, buat pil perancang. First boleh kita offer yang makan tu. Kalau dia jenis yang tak disiplin disiplin, kita boleh offer depo injection, which is through intramuscular injection lah. Implant? Dia bukan implant, dia cucuk ubat. Cucuk ubat setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, okay. Lepas tu kalau ada orang dia tak prefer hormon punya ubat, kita akan suggest IUCD. IUCD ni dia macam alat untuk mechanical lah, untuk masuk dalam rahim tu, block fertilization lah. Ni macam tanya untuk diri sendiri. Sampai konsult. Tapi usually kita akan advise, contohnya kita kena tanya juga history macam betul. Bila sebab hormon ni kita tanya ada history of breast cancer dalam kalangan pakcik-makcik ataupun mak kan. Sebab usually kita bagi contoh implanon ataupun depo COCP, depo ataupun COCP ni adalah pil perancang lah yang ada combine estrogen dengan progesteron. Dia akan meningkatkan risiko pada breast cancer tu. Ada sikit lah. Maksudnya cancer tu kita tengok, is it relative dia ataupun yang terdekat macam mak ke ni? Usually first relative lah. First relative First relative only lah. Kalau dah macam mak kepada kakak, mak kepada makcik kepada tu tak perlulah. Dia jauh tu kan. Jauh tak apa. So ada juga yang sebab takut masuk ICD, dia nak makan je contohnya. Ada yang dia malas nak makan, dia nak tak nak fikir dia cucuk implanon. Implanon tu 3 tahun tahan lah. Macam mana success rate pula? Okay, the best actually implanon. Sebab it's 99.98%. Tak pernah lagi lah jumpa patient yang on implanon yang pregnant. Tapi ada kes ICD dia mengandung, ada depo perancang pun ada, depo pun ada. Okay, menarik, which is contohlah kita dah pilih nak ambil ubat mana contoh kan. Tapi saya ada dengar juga kalau ambil ubat hormon ni meningkat berat badan. Adakah itu satu mitos ataupun bergantung pada hormon? Dan benda tu jadi menakutkan ibu-ibu untuk memakan itu. Jadi betul ke doktor boleh komen tentang tu? Okay, ni saya sendiri pergi kursus lah untuk bahagian perancang. Implanon actually tidak menyebabkan menaikkan berat badan. Dia selalunya macam mungkin dia akan mainkan hormon lah, mungkin dia akan mainkan craving, tapi kita sendiri boleh kawal lah benda tu. Dia meningkatkan craving. Dia meningkatkan, dia kacau hormon. So somehow hormon related dengan kacau craving lah. Tapi kita boleh
lawan lah benda tu Boleh sebenarnya. lagi. Boleh So lah. basically bukan salah. Kalau kau yang nak makan banyak. Tapi Okay. depo ada. Saya baca depo ada ada sedikit kesan lah yang memang dia menaikkan dia menaikkan berat badan walaupun kita tak makan banyak. Oh, ya ke? Depo ada, depo. So bagi saya lah bukanlah nak kata kita tengok benefit outweighs the risk lah. Contohnya macam mungkin the best choice untuk kita contoh adalah depo sebab kita tak nak sampai 3 tahun. Tapi tak juga. Tapi Plano boleh buka je kan. Ataupun depo tak ada ni duit lah basically juga. betul. Plano kan mahal. Contoh mahal kan. sekali So depo ni bayar dalam 60 ke 70 ringgit saja 3 bulan sekali kan. So lebih murah lah. Lebih murah. So macam doktor cakap implant tu lagi mahal. Mungkin boleh share dekat klinik doktor buat. Dia ada. Okay. Mungkin boleh share dekat klinik Twins berapa kalau untuk implant. Mungkin ada ibu-ibu kat luar sana rasa okay kalau mengikut kita nampak 100 bukan 100% 99.98. 98. Oh, okay. Memang yang okay paling the best takkan lah. pregnant lah. Okay. Jadi mungkin dia plan untuk implant. Mungkin boleh share juga harga I see. range. Okay. Range kalau ikutkan ada kami di klinik atau Twins kami around RM699 lah 700. Tapi kalau nak divide dengan 3 tahun dalam 36 bulan lah. Berapa tu? Dalam RM60 juga. Lebih murah je. Dan Mungkin success murah rate nak sikit. compare Compare betul lah. kalau compare dengan Cuma success kena rate. bayar lump-sum. Betul. 600. Tapi ada je klinik kami boleh offer installment. Okay. So boleh je lah untuk 12 bulan. Jadi kena datang klinik Twin. Boleh. Ada installment. Installment sekarang kita baru jadi sebenarnya. Okay. Kan kita kata tadi melibatkan hormon. Adakah semua treatment tu boleh melibatkan period tidak teratur, mens tidak teratur? Dan punya kacau hormon tu memang akan ada patient yang akan mengalami irregular menses lah. Jadi itu normal. Normal untuk yang on tapi ada yang ikut orang juga. Contohnya ada saya jumpa depo dia tak datang period langsung. Ada yang juga dia period dia lama. Sama juga dengan kes ni Planon. Macam saya sendiri period lama. So dan lebih 15 hari. Contohlah macam istihadah lah kita panggil kan. So kita kena treat as istihadah punya. Tapi boleh maksudnya kita boleh cara kita nak rawat benda tu adalah kita makan ubat untuk berhentikan darah sebelum 15 hari tu. Kena makan jugalah ubat on top of kita dah ada implanon kan. Tapi kadang-kadang dia the first year je yang selalunya problematic sikit lah. The second year, third year dia dah kita panggil adapt lah. Dah fasa adapt. Sometimes sekarang tak datang 3 bulan, tak datang 4 bulan, ada je. Okay. Contoh mungkin ibu kat luar sana juga dia nak tahu, dia dah pilih lah contoh dia ambil implano. Tapi dia mengalami berat badan yang dia macam tak nak lah kan. Boleh buang balik ke? Okay. Dia let's say lah dia dah pakai 2 tahun. Saya tak ada masalah sebab lepas 2 tahun dia dah boleh kiranya dia tak ada, contoh dia tak ada risiko nak mengandung lah lagi lepas tu kan. Boleh buka awal. Maksudnya dia tapi let's say lah dia, tapi let's say kalau dia tak nak anak lagi, dia nak buka, kita cadangkan ambil benda lain jugalah. Sama ada kalau dia tak nak hormon dah lah, mungkin IUCD yang non hormonal ataupun barrier method dan elakkan waktu subuh lah. Macam tu je lah kita panggil. Tapi tu kena betul jagalah. Kena betul jaga kan. Maksudnya boleh buang boleh buang. Boleh awal tapi bazir lah. Dah bayar. Dah bayar. Mahal tapi tu bazir. So, tapi kalau nak salahkan yang tu pula berat badan kan. Padahal dia tak main peranan pun. Dah betul. Untuk peranan bagi saya bukan salah peranan lah. Tapi nak katanya of course macam mana, kita boleh je nak salahkan semua benda kan. Kita perempuan kan, kita mana pernah salah je. Semua salah pelanan, salah ICD contoh lah. Tapi nak katanya apa effort kita untuk maintain berat badan tu jugalah. So kalau kita dah namanya makan malam juga, tak minum manis je, memanjang, takkanlah kita nak expect tak naik berat badan juga kan. So it all depends pada lifestyle kita jugalah. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.